Cendawan goreng, siapa yang tak suka? Mesti ramai yang suka cendawan goreng. Yang ni cendawan daripada pokok Cik Ita sendiri kan kawan. Cik Ita ada bongkar cendawan. Cik Ita nak kongsi dengan kawan-kawan bagaimana cara Cik Ita nak keluarkan cendawan tu banyak dan juga lebih cepat. Kita juga nak petik terung. Yang ni kita nak petik terung warna putih. Jom ikut video Cik Ita. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Ita Milagro. Okey kan kawan, untuk video kali ni Cik Ita nak kongsi tentang cara Cik Ita nak bagi cendawan tu cepat tumbuh. Okey kan kawan, yang ni adalah salah satu bongkah cendawan kan kawan. Untuk bongkah ni sebenarnya Cik Ita dah buat macam-macam cara tapi dia tak nak keluar kan kawan. Jadi Cik Ita ambil pisau, Cik Ita buka dia punya plastik tu. Cik Ita cuba tutup dia dengan kokopi ataupun dengan sabut kelapa hancur. Lepas tu Cik Ita letaklah tempat redup. Kawan tengoklah, ni adalah hasil dia kan kawan. Yang ni Cik Ita punya bongkah tu, tengok. Cik Ita dah buka dia punya plastik kan kawan. Puncanya dia ni tak nak keluar dia punya cendawan. Jadi Cik Ita pun buatlah cara macam tu. Untuk rasa cendawan tiram ni kan kawan, bagi Cik Ita lah, Cik Ita suka sebab ni sedap kan kawan. Lagi-lagi kalau kita petik cendawan yang baru-baru macam ni, dia fresh, segar. Yang ni kan kawan, Cik Ita dapat 2 tapi 2 pun besar. Yang 2 lagi ni kita simpan balik, Cik Ita nak bagi dia besar kan kawan. Untuk cendawan ni nanti Cik Ita ingat Cik Ita nak masak sup cendawan. Sedap kan kawan. Daripada Cik Ita ada bongkah, dah Cik Ita tuai, dan hari ni kita dah bakar, dah boleh orang kata makanlah sup cendawan kan kawan. Sedap tak? Oleh kerana sedap, Cik Ita kan kawan beli bongkah ni banyak lagi kan kawan. Mesti kan kawan tertanya-tanya kan, tong ni nak buat apa? Sebenarnya kan kawan, sebab itu hari kan Cik Ita dah cuba sekali Cik Ita orang kata tanam cendawan tu dalam kokopi ataupun sabut kelapa hancur. Untuk kali ni Cik Ita beli banyak sikit kan kawan. Jadi Cik Ita nak buat cara yang sama. Cik Ita nak tengok dia keluar ke ataupun tidak kan kawan. Cara dia sama aja. Kan kawan cari satu tong putih yang macam ni. Lepas tu kan kawan ambil kokopi ataupun sabut kelapa hancur. Kan kawan letak macam dalam video Cik Ita ni kan kawan. Kemudian kita akan letak di tempat yang redup. Yang ni Cik Ita simpan dia dalam bilik air Cik Ita. Sebab Cik Ita ada satu bilik air tu yang memang tak guna. Jadi Cik Ita letak dia dekat situ kan kawan. Nanti kita boleh lihat hasil dia. Kita nak tengok cendawan ni tumbuh ataupun tidak. Tengoklah tu kan kawan, Cik Ita baru letak 3 hari tapi dia dah tumbuh macam ni kan kawan. Semua bongkah cendawan tiram kelabu Cik Ita ni semua keluar cendawan kan kawan. Jadi kalau kan kawan ada yang orang kata kat rumah dia bongkah cendawan, kan kawan dah cuba banyak cara tapi dia tak nak juga keluar cendawan tu kan kawan. Kan kawan boleh buat cara Cik Ita ni. Tengoklah 3 hari atau 4 hari, Cik Ita lupa kan kawan, tapi ni adalah hasil dia. Kita nak bagi dia lama sikit, nanti baru kita tuai. Hari ni Cik Ita dah tuai kan kawan, cendawan Cik Ita dah kembang penuh satu tong. Tengoklah tu kan kawan. Yang ni Cik Ita cuba untuk 5 bongkah cendawan tapi hasil dia kan kawan, tengok tu dia dah kembang. Kan kawan, cendawan ni kalau Cik Ita lah, Cik Ita suka buat sup cendawan, Cik Ita suka goreng. Tengoklah kan kawan, satu bongkah macam tu dia punya cendawan penuh kan kawan. Yang ni pun sebenarnya Cik Ita dah lambat ambil kan kawan. Kalau untuk cendawan ni, kalau dia dah keluar sepatutnya kena ambil. Tapi hari ni Cik Ita ambil lambat sedikit. Jadi cendawan tu dah mula nak kecut kan kawan. Tapi tak apa, nanti kita rendam dia dengan air. Dia akan kembang lagi cantik kan kawan. Untuk satu bongkah cendawan ni kawan, dia jimat. Sebab kenapa Cik Ita cakap jimat? Untuk satu bongkah ni kawan akan dapat 7 kali kan kawan. Maksudnya kawan-kawan boleh tuai 7 kali. Dan yang paling best untuk bongkah tadi tu jangan buang kan kawan. Kita boleh gaul dengan tanah. Kita boleh jadikan dia baja. Sikit tip bagi kawan-kawan yang teringin nak dapat kawan kata bongkah ataupun kawan-kawan ada bongkah cendawan dekat rumah. Untuk bongkah ni kawan-kawan jangan siram air kawan-kawan. Kawan-kawan hanya perlu basahkan ataupun kawan-kawan bagi dia lembab dia punya kokopit. Tapi jangan siram air ataupun jangan siram guna paip kawan-kawan. Nanti cendawan kita ni rosak. Dia langsung tak nak keluarkan bongkah. Yang ni Cik Ita letak kokopit tu, Cik Ita lembabkan je. Lepas tu kita letak tempat redup kan kawan. Ni adalah hasil dia daripada 5 bongkah je kan kawan. Tengoklah tu banyak kan kawan, segar-segar. Yang ni mestilah sedap kan kawan. Petik,
terus masak. Hari ni kawan-kawan cikta terus teringin, cikta nak masak ni cendawan goreng tepung. Bongkah dia macam ni kawan-kawan. Yang ni cikta tak letak kokopit. Jadi cikta letak tuala je kawan-kawan. Dia keluar sikit. Nanti cikta akan letak kokopit, kita letak tempat redup. Tapi yang ni hasil daripada 5 bongkah tadi kawan-kawan. Jom kita nak pergi dapur, kita nak basuh-basuh. Lepas tu kita nak goreng cendawan kawan-kawan. Kita nak buat cendawan goreng tepung. Jom kawan-kawan. Cantik kan bunga wingka cikta? Ni cikta buat cendawan goreng tepung. Yang ni cikta guna tepung ayam kawan-kawan. Jadi bila kita makan nanti sedap lah kawan. Rasa cendawan, rasa pula tepung ayam tu masing-masing sikit. Memang sedap kawan-kawan. Nak tengok tak hasil dia? Tu dia kawan-kawan, dapat 1 pinggan. Bagi kawan-kawan yang teringin nak tanam cendawan, nak rasa cendawan sendiri, kawan-kawan boleh dapatkan bongkah cendawan ni kawan-kawan. Sekarang senang, kawan-kawan boleh beli dekat macam-macam platform. Jadi kawan-kawan kalau yang teringin nak dapatkan cendawan ni, kalau kawan-kawan betul-betul teringin, kawan-kawan boleh pergi je dekat TikTok cikta pun, cikta ada buat beg kuning tentang cendawan ni kawan-kawan. Wah, seronok kan kawan-kawan? Memandangkan hari pun dah nak petang, cikta nak masak malam. Cikta nak petik ni kawan-kawan. Yang ni pokok Ajinomoto. Ada orang tanya cikta, sedap ke pokok Ajinomoto ni? Kalau tanya cikta rasa untuk Ajinomoto ni kawan-kawan, dia lebih sedap daripada pokok ubi. Sebab ni kalau pokok ubi kan dia macam pahit-pahit sikit. Tapi untuk pokok Ajinomoto ni, dia lemak-lemak kawan-kawan. Nak masak pun sedap. Wah, tengoklah kawan-kawan. Hari ni pokok bunga matahari cikta ni kembang kawan-kawan. Cantik kan? Pokok dia rendah aja, tapi dia punya bunga dia cantik. Biji benih dia ni sebenarnya termasuk dalam polybag tu kawan-kawan. Jadi dia tumbuh, cikta biarkan. Yang ni pula bunga matahari, tapi jenis kuaci dia tu jenis kuaci yang besar kawan-kawan. Nanti cikta nak tanam banyak lagi pokok bunga matahari. Sebab cikta ada projek untuk cantikkan laman cikta dengan pokok bunga matahari. Yang ni cikta ambil ni kawan-kawan, pucuk apa ni? Pucuk labu. Cikta nak masak lemak lah kawan-kawan. Jadi cikta nak masak lemak pokok Ajinomoto tadi tu, pucuk Ajinomoto dengan labu. Ni pula adalah biji benih bendir. Macam cikta biasalah kawan-kawan. Cikta suka semai menggunakan tisu. Senang kawan-kawan. Okey, jom. Ni cikta nak tanam lalu lupa pula kangkung kawan-kawan. Cikta ada rendam biji benih kangkung. Jadi cikta nak tanam, cikta nak tabur je kawan-kawan. Yang ni pula kangkung ni bukan kangkung yang biasa-biasa tu kawan-kawan. Entahlah masa cikta beli tu dia tulis kangkung 3 cabang. Jadi cikta pun nak tanam lah kawan-kawan, kangkung 3 cabang. Tapi rasanya dia macam kangkung biasa je kawan-kawan. Mungkin untuk kangkung ni dia ada cabang 3. Jadi dia pun bubuh nama kangkung 3 cabang. Kalau cara cikta tanam kangkung senang je kawan-kawan. Cikta biasanya akan letak tanah, campur sedikit dengan kokopit, dan cikta akan semai. Ini adalah hasil yang selepas berapa hari, dalam seminggu. Yang ni pula cikta kutip sedikit goji berry. Goji berry ni sedap kawan-kawan. Cikta suka makan mentah-mentah macam ni, dia manis sangat. Ni kita nak ambil bendir kawan-kawan. Cikta biasalah kawan-kawan, bila makan mesti nak cari ulam. Hari ni cikta nak buat ulam bendir ataupun ulam okra ni kawan-kawan. Yang ni pun bagi kawan-kawan yang tak ada kawasan yang luas, kawan boleh tanam di dalam polybag. Untuk bendir atau okra ni kawan-kawan, cikta memang suka tanam sebab cikta suka makan mentah, buat ulam, buat masakan. Memang sedap kawan-kawan. Yang ni cikta nak makan, tapi yang ni cikta nak makan mentah je kawan-kawan. Kita nak buat ulam. Kalau bukan, yang ni cikta nak buat ni kawan-kawan, masak pindang. Yang ni pula adalah kompos cikta. Kalau cikta kawan-kawan, orang kata sayur-sayur yang kita dah tak guna, mesti cikta simpan untuk jadikan kompos. Wow, yang ni memang cikta tunggu-tunggu. Yang ni sebenarnya cikta dah petik 3 kali kawan-kawan. Ni adalah terung putih ataupun terung telur. Terung telur lah kawan-kawan, warna putih. Bentuk bulat ni kawan-kawan. Yang ni sebenarnya kalau dia masih muda-muda, kawan-kawan boleh buat ulam mentah. Tapi kalau dah besar sikit, kawan-kawan boleh jadikan dia masakkanlah. Sama ada kawan-kawan buat kari ke, gulai ke, masak lemak, kawan boleh masukkan terung putih ni.
Untuk terang putih ni Cik tanam banyak juga kawan-kawan. Sebabnya untuk biji benih dia tu dia senang hidup. Jadi tu hari dia tumbuh banyak. Cik dah bagi dah dekat kawan-kawan Cik jadi kan untuk Cik ni Cik ada 3 pokok tapi puas makan kawan-kawan. Untuk hari ni pula Cik kan ada tempoyak. Cik nak buat masak lemak tempoyak letak dengan terung putih. Sedapnya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, Cik dah selesai untuk buat video Cik kali ni. Cik ucapkan ribuan terima kasih. Sebelum Cik nak tutup video, Cik nak kongsilah yang ni adalah sampel free Cik dapat kawan-kawan daripada seller. Yang ni adalah kangkung 3 cabang. Kawan-kawan, Cik ucapkan ribuan terima kasih. Tonton video Cik nanti kita jumpa lagi dekat video yang lain. Bye-bye.